Ay, tarik lah. Bulan puasa ni. Udah lima hari, 5 kali datang mancin. Kosong. Oh. Ikan pelata. Pelata pun pelata lah. Janji ikan, janji tak kumpau. Oi. Oi. Layan tarik. Oh. Ikan ketang. Yang penting ada tarik. Okey lah. Tak ada boring nak menunggu-nunggu lah. Oh, diam. Ini masak tumis pedas sedap goreng ni. Kita tukar batu kejap. Ini batu ni kalau besar sangat dia duduk tak bergerak dia. Bagi batu apa ni ringan sikit, boleh dia melambai-lambai perambut ni. Kita pakai umpan udang kopik hari ni. Kalau batu dia besar sangat, dia terlampau statik sangat lah. Beza ni. Tengok semut. Inilah ikut tabiat semut, bergotong royong. Atas batu. Dia bedanya janggut udang umpan tu. Oi. Ikan ketang. Ikan ketang bawa balik lah. Tarik. Syok juga layan ikan apa ni, ikan ketang ni, ikan baronang. Layan dia, tarik dia, syok tu. Uish. Dia punya tarik syok oh. Ai. Uish. Oi. Ketang baronang.
tarik betul-betul ya. Oh, syok dia punya tarikan steam melila. Dia punya tarik tu steam dia punya tarik syok lah ya tu. Apa melupa. Syok tarik dia. Ini kenduri ikan ketang ni lah. Assalamualaikum dan Alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-9 kita berpuasa. Rasanya belum terlambat lagi ucapkan selamat berpuasa kepada kaum muslimin. Okey, kita dah selesai dah apa ni, mancing. Kita gunakan umpan udang kopek, udang mati. Hari ni kita berentap lah dengan ikan ketang. Ikan ketang ni kena baling tepi lah, tepi-tepi batu je lah. Bila air surut ataupun bunga pasang, dia tepi-tepi batu, dia tengah tak ada. Kita dapat lah hari ni berapa ekor dekat 10 ekor yang lucut pun ada lah. Lepas tu dapat ikan pelata. Itu aja lah yang kita dapat rezeki hari ni. Apa pun Alhamdulillah. Kita bawa balik, kita gorengkan ikan apa, ikan tu kita buang dia punya kulit dia liat. Kita buang kulit, kita goreng, kita masak tumis kering. Nalai harga. Okey, selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam horas.